You also benefited from Shirotol kan? Yes, betul. I ada seorang pesakit thyroid. So, I dah sakit thyroid ni dah lebih kurang nak masuk 10 tahun lah. Jadi, doktor cakap memang I nak kena makan ubat hari-hari sampailah kalau I mungkin buanglah thyroid tu ataupun pergi for radioactive iodine. Tapi I reject sebab radioactive iodine tu requires I to be away from my children sebab dia radioactive kan. So I tak nak. Lepas tu kalau buang thyroid, I kena makan hormone replacement tablet. So I tak nak juga. So in the end memang I akul lah. I cakap okay lah ambil makan ubat. Tapi in 2020 December, Mak Adlan cakap cubalah Shirotol. It's at that time lah. So I cakap okay lah. So kita try satu. Alhamdulillah okay, I tengok tak ada apa-apa. Tak adalah palpitation. So I continue makan ubat, makan Shirotol, makan ubat, makan Shirotol. Sekali one point tu memang I selalu cari natural remedies. Sebab I tahu saat dulu pun seorang jururawat, I tahu yang it's bad for your liver, bad for your kidneys, ubat kan. So bila dapat Shirotol tu akhirnya okay lah. Doktor cakap you punya blood test semua normal. So I kurangkan makan ubat tu. So at one point baru I realise dah sebulan lebih, 2 bulan tak makan ubat. And I rasa macam tak ada palpitation. So I continue sampai 3 months later doktor cakap okay Hajar, you can be discharged, everything is normal. You memang sakit thyroid ni yang baik daripada thyroid cuma 21% sahaja antara orang-orang di dunia ni. So I adalah seorang daripada 21% yang baik daripada thyroid. And sekarang memang I amalkan Shirotol je. So dah 4 years lah. Dah almost 4 years I tak makan ubat. Berapa sachet Shirotol sehari masa nak mula tu 2 pagi 2 malam. Lepas 3 bulan 4 bulan just 2 malam sahaja. So dia dalam masa berapa lama Shirotol tu sampai you bebas ubat? 6 bulan. 6 bulan sahaja. Ya. Wow. 6 bulan konsisten tak putus. 6 bulan konsisten tak putus. And what is your opinion on new product Livco? Livco tu adalah satu produk yang sangat-sangat bagus sebab ramai antara saya juga, antara daripada downline dan juga IBO yang dah cuba, semua datang balik. Semua datang balik, ada yang beli 1-2 dulu, sekarang datang balik beli 1 set. Sebab apa? Sebab mereka sendiri nampak keberkesanan dia. Ada yang diorang punya LDL turun, AST semua normal. Jadi I rasa memang it is something that semua orang perlukan sebab siapa-siapa yang ada hati perlukan Livco ni. Bukan sahaja orang yang sakit, sebab one thing about our liver ni, kita tak ada rasa sensasi sakit. Jadi ada orang yang dah sakit fatty liver, dah sampai cirrhosis tu, one of my neighbours dah sampai tahap cirrhosis pun tak tahu lagi dia ada sakit. Jadi prevention is always better than cure. So for me, what I see after taking Livco, kulit I memang I ada some freckles daripada dulu yang tak jaga, dah berkurangan. Lepas tu boleh nampak lah ada shape sikit sekarang. Sebab dah detox liver tu kan. Yes. Okay, thank you for sharing.